Cirebon, orang mukbang, sandwich, tiada. Okey, assalamualaikum guys. Hari ni kita Maaf sibuk. sampai aku gelap. Weh dah bergerak. Ipe. Relax weh. Jauh bos 18 Hari ni sekarang kita pergi majlis Majlis Pengawas Apresiasi 2025. Ya. Kalau dulu 2024, sekarang kita sambung. Masih dengan orang yang sama lagi. Okay. Ini intro dulu tau. Nama saya Kamila Izzati binti Muhammad Jamri. Saya Elisha Diana. Kita ada Aulia. Ada Ipe tepi tu Ipe kan. Aida, ada Rafizi, ada Hana, ada Syafira. Kat depan sana kita ada Wani dan juga Kai. Okey, sana ada Syifa dengan Esther dan kat sana ada Cikgu. Bas dah gerak. Kalau korang nak tengok, bas memang dah gerak. Nampak ni. Saya memang suka duduk tepi tingkap. Sebab tu lah. Ambil lagi sekali Syafira. Okey, sekarang kita dekat RNR. RNR Sungai Buloh. Kita hampir nak sampai tapi Ada orang nak pergi tandas, driver nak isi minyak. baru nak isi minyak. Tak nak. Kita ada orang baru. Lepas tu pergi tandas, bagus kan? Faham lah. Tapi kita nak sampai dah. Apa sih peluk kedua sih? Apa sih? Kita jumpa dekat Hosam Hotel. Grandma, smile. Allah ya satu. Allah. Grandma, smile. Ya. Okey, kita dah sampai di hotel. Oh, benda tu? Okey. Kita dah sampai kat hotel. Korang pasti kat sini? Ya. Okey, kali ni kita punya tema kat sini Bollywood. ya, tema Bollywood. Dulu Michael Jackson. Sekarang di Bali di Bali. Maybe sekarang Mutu dia datang. Muda-mudi. Mutu datang. Pesta muda-mudi itu datang. Ada menari tak kat bawah ada? Jangan. Mutu datang. Okey, kalau kat sini kita orang akan makan banyak. Hai guys, so kita tak mula lagi punya majlis. Kita sekarang tengah sibuk-sibuk preparation. Kami tak sibuk sebab kami ni VIP. Okey. Kami ni sangat VIP ya. So kami memang tak sibuk lah. Jadi katakan kami memang VIP sangat. Okey guys, sekarang ni kita tengah makan. Makan. Tapi saya dah habis makan. Maaf ya. Jadi lupa nak vlog. Saya lambat makan. Ya, dia lambat makan. Sedapnya tengok yang lain. Oh, sedapnya. Okay guys, hari ni Elisha nak rasa cupcake yang dibuat pada hotel. Okay, rasa je. Okay, nak rasa juga. Rasa dia guys. Rasanya Sedap. Biasa je nya. Apa perasaan awak? Sudah. Biasa je nya. apa nak? Apa perasaan dia? Mana? Apa perasaan awak? Apa perasaan awak? Apa rasa dia? Boleh lah. Biasa je ya. Macam biasa je. Macam mana awak rasa? Tolong lah. Sebab Sabin kita pakai ringgit je. Kenapa? Tak. Boleh melaga campur. Ya. Kau tengok ni, boleh melaga. Ni puding roti. Rasa. Dia tengok ramai macam mana ni. Macam tu. Okey, rasa. Hai cikgu. Aiskrim kat bawah ya. Ya cikgu.
Cikgu, sikit kat bawah. Bye-bye cikgu, bye-bye. Kau cikgu dah nak solat tu. Dah nak solat tu. Grandpa, grandma. Kakak ambil ais krim. Aiskrim. Okay, jom kita ambil aiskrim. Jom lah teman. Tak boleh tolak sebab aku kau. Kakak ambil aiskrim. Wow. Jom ambil aiskrim. Sekejap. Kau sedapnya. Cepat. Oh, apa rasa dia? Okey, bos. Okey, kau pegang. Jom kita bawa vlog pergi ke bawah. Jom. Okey, kita akan ambil aiskrim cikgu Syok. Sangat panjang ya? Aku nak agak. Panjang. So many entry. Kau makan aiskrim tak bagi aku pun. Sedap sangat. Okay guys, Tingkat 5. apa? Ya. Let's go Wani. Sedap. Kan kita buat ni berapa minggu tadi? You can taste diabetes. Sekarang Tengok tengah pula tu. sekarang kita nak ke mana? Tony Pyramid. Kita Allah. duduk sampai piramid. Dah bye. Buat pula dia. So sekarang kita nak gerak ke Sunway. Okay, so sekarang kita nak gerak ke Sunway Pyramid. So stay tune, okay? Dan sekarang kita dah balik, dah makan, dah kenyang, dah Bye. Cepat je lah. Okay, Bye. Kata-kata orang di sebelah sana. Bye. Nak cepat. Sampai aku gelap. Dah dia, bukan aku. Elisha. Okay, sekarang kita dah sampai di Sunway Sunway Pyramid. We are here, we are arrived. Here. Apa? Apa Syafira? Kita grup ni je tau jangan pecah. Baik. Duduk aku dah kotor dah Syafira. Kita nak ke mana ni? Lidung pun. Awak dah berpecah ni. Awak dah berpecah. Macam mana? Nampaknya haiwan peliharaan camellia kat sini. Mana? Tu macam mana punya betul lah. Kita nak buat apa? Tak, jom. Weh, sumpah cantik Hana. Ini kereta. Cantik tak? So pretty. Aku minat kereta. Fast and Furious weh. Weh, ni. Ini. Sumpah. Bapak cantik yang Dia tak ada edition tu ke tu? Ya. Kalau Macam Kamal. Ya elah. macam siapa? Macam Kamal. Sebiji sama. We ada band Mana dah? 9. Band 9. Guys, look at me. Jom lah cari foto booth. Cari foto boot. Kita akan meneruskan perjalanan kita di Sunway Pyramid. Ke mana? Ha? Kita ini? Kena kecil-kecil. Beli gitu. Tu siapa? Apalah cakap tak apalah. Jom lah birthday gift kau Abzi. Eli. Weh, terima kasih Aida. Okey, inilah yang kita cari. Kita nak cari foto booth untuk tak gambar bersama. Apa Haida? Cantik tu Aida. Cantik? Haida tak cantik? Depan tu depan tu.
Okay, kita dah jumpa photo booth. Cu try kanan start. Cu kita try kanan. Sebab tadi dia dekat dengan jin tu kan. Itu. Tapi Syafira dah. Oh, dia nyana. Mana? Jom. Okay, let's go. So kita dah jumpa. Music terapi. Thank you. So beautiful. Okay, memang beautiful pun. Oh, itu beautiful sebab nak baca. Sebab dah begini, okay? Aku cantik juga sebab ni, okay? Kalau kodong, mandang meridok. Ayo, okay pun. Agak kecomelan. Weh, aku nak baca Kamilia tu boleh kecil-kecil. Oh ni. Tapi tak boleh picture lah. Tak boleh picture. Kalau ini lah. No. Panas sini. Chill. Comel. Ada yang Aulia, panas ni? tak lagi Syah. Ya Allah. Ada yang cemil-cemil lagi tak? Tepi jauh. Haida aku ke tepi. Cakap Miss, if kalau nak 6 Kita nak untuk je per 5 untuk 6. So 6, so cukup lah 6 terus. ada buku apa ni? 5. 5? We have 30 minutes. Dalam cepat sikit. Kita tengah film. Tapi ni untuk Okay, so jumpa nanti. bukan nak ni. Cepat! Kat bawah ke? Tak nampak nanti situ. Dah lagi? Atas tu. Kan anda dah. Yeah. Dah. Malah Kamilia. Print je terus. The moment of truth. Aku nak record sama. Aku tak boleh nak benda-benda gini. Oh, lagu Jenny kat luar. Bang, cepat bang. Kenapa lama ni? Bismillah. 3, 2, 1, go. Dah berapa tu Raman? Dah lagi 2 je ni. Alhamdulillah, dah. Alhamdulillah. Okey dah tu. Ini si mantap. Weh, comel. Jom. Oh, dia panas eh. Bagi dia. Keluar. Ada situ keluar. Oh, naik nak guna tak? Hantar kat kita hantar. Siapa lagi nak bayar QR? Saya cash kan. Okay. Okay, so tadi kita tersesat. Ha? Tadi kita pergi mana? Sini lah Pak Sen tu lah. Okay guys, we habis shopping guys. Nampak ni kita orang ada buat Okay, sekarang kita orang tengah tunggu bas kan? Kita tunggu bas kan? Ya. Tapi bas memang lambat. Cikgu pun mana? Okay guys, sekarang kita dah masuk dalam bas. Kita orang dah habis di sana. Okay. Okay, bas dah jalan. Habis lah Iban. Ivan tak masuk lagi. Tapi bas dah jalan. Bye Pan. Bye.
Bye-bye. 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 Oh, ni polis. Polis. Hai. Apa muka kira sangat? Jadi suka. No. Okay, Aida dan Nailong dia. Nampak ni. Tengok Aida perang. Perang ni, dia perang dengan Nailong. Tiara, dia tak pandai ni aku. Kau dia nak parking tempat Sekejap, sorry. Kabut betul lah Pak Dini. Wah, jangan letak bawah bawah Tahu lagu ya. Pandi ni aku letak atas balik boleh? Okay guys, looks like this is our last. tahun depan maybe ya. Aku semua dah penat. Muka dia tengok daripada cantik dah jadi barai. Semua barai. Barai. Sedapnya aiskrim. Rasa apa? Mesu biasa je. Awak pernah rasa beksu? Pernah lah. Sedapnya tengok muka dia gembira. Gembira dapat aiskrim. Okay. Tengok muka ni. Teka, ada sakit apa? Sakit gigi, betul. Kita ada sakit apa ni? Gigi. Betul, sakit gigi ni. Tak boleh nak makan. Ada dalam tu tu. Nak makan banyak tak boleh. Gila. Kau tengok. Oh, nampak ni. Korang ada ke? Comel. Tak ada kan? Kita ada jatuh jemputan, ada nylon. Ya, kita ada tetamu jemputan di tengah. Sorry ya, tak nampak, memang takkan nampak. Tapi korang kalau nak tengok, jumpa kami. Ya. Oh ni sebelah. Sangat penat ya hari ni. Tak nak pakai kacamata sebab terlalu mata jadi sakit. Tadi kita tak dulu. Tudung jadi barai. Okay. Li, sedap ke aiskrim tu? Suka ya dia. Nah, kau pula pegang. Dia KV ke bukan? Bukan KV, poli. Okay. So gitulah. Okay, so lepas ni Sekarang ni Ipan tak naik van lagi, tak naik bas lagi. tak boleh move on dengan van ke? Ipan tak ada. Ipan tak ada. Barai muka dia. Ni. Tapi hari ni lepas habis video ni kita orang akan buat sesi kata-kata untuk tahun depan dan juga kata-kata sekarang, okay? Stay tune. Okay, ada budak yang masuk bas lambat. Kita tunggulah dorang dekat Pak Dyson tu. Bukan kau. Lepas tu betul, adik Umairah, adik Haris. Lepas tu katanya sesat juga. Ada adik Umairah. Sakit gigi. Ya. Just nanti nak makan ini. Kau punya susah nak makan sakit gigi. Tak mengangkat ongkos. Sabar. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita akan mulakan sesi kata-kata untuk tahun depan dan juga sekarang. Okay, saya nak cakap untuk batch 09 ni sekarang kan, good luck lah untuk tahun depan nanti SPM. Sebab memang SPM tu ialah penentu hidup korang kan. Korang pun kena fokus lah macam mana korang nak fokus. Tapi korang kena yelah, belajar lah. Memang belajar ni penting. Bukan belajar untuk presa je. Belajar untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian juga. Macam tu lah. Dan good luck lah SPM nanti tahun depan. Jangan stres-stres, jangan bunuh diri pula. Okay lah. Sufia dekat sini ke? Apa? Sufia Maisara. Bye. Love you guys. Saya Alicia Adiana. Saya nak ucapkan tak, aku cakap dekat ni speaker ya. Speaker. Jangan dengar. Pelan-pelan. Aku doakan semoga korang berjaya dunia akhirat dan dapat capai apa yang korang nak buat.
Dan yang penting jangan lupa kita orang. Bye bye. Good luck guys. Bagi nama dia. Rafizi ni siapa? Hello, nama saya Rafizi Yara. Okey, semoga tahun depan kita sentiasa bersama dan kita jangan lupa kawan, kerana kita tahu kita tak dapat berusaha dengan kawan, kita tak dapat support dari kawan, itu akan buatkan diri kita jatuh. Satu je nak cakap, jangan pernah jatuhkan diri anda. Itu saja. Okay, bye Yara. Cakap kuat-kuat dekat mic. Kenapa kita naik bas tu? Dekat macam ni, tak apa. Tak nampak Okay. Dekat sana dekat sebab kita nak sorok kita punya kata-kata. Okey. Okay. Nama aku Syafira Afrina. Untuk apa aku nak cakap, jangan dengar tau. Apa aku nak cakap, aku dia aku sebenarnya sayanglah tinggalkan apa ni high school, sebab for me high school ni benda yang macam like one in so entire life lah. And then batch ni best gila bagi aku sebab diorang masing-masing comforting gila, sebab diorang seronok duduk dekat dengan diorang, sebab diorang happy, diorang fun, diorang sporting, diorang tak boleh cari lah dekat tempat lain. Diorang punya personality tu special antara masing-masing. And then aku boleh aku dia kata yang macam good luck untuk dorang supaya SPM nanti semoga dorang dapat A+, semua dapat banggakan ibu ayah dorang, and then kita orang dapat enjoy our journey together with happy and a lot of memories that we can create lah. And then aku pun doakan dorang lepas dorang SPM dorang dapat berjaya umur juga, berjaya dunia dan akhirat. Dorang dapat bahagikan ibu bapa dorang, dapat banggakan ibu bapa dorang. And then for me pula, aku doakan diri aku yang pada masa depan more tanggungjawab dan lagi matang, dan aku harap SPM tu dapat banggakan ibu ayah aku supaya diorang rasa happy dan appreciate. And then last thing, good luck untuk SPM, and then good luck untuk hidup korang supaya korang dapat banggakan ibu bapa korang. Good luck SPM 2026. Hai, saya Nordania Hana. Hana, boleh panggil Hana lah. Okay, kat sini nak cakap yang semoga batch 09 berjaya, dan waktu form 5 nanti buatlah betul-betul, belajar betul-betul, exam jawab betul-betul. Lepas tu nanti bila korang dah habis SPM tu, sementara nak menunggu tu, kita keluar lah sama-samanya kalau ada waktu free tu. Lepas tu bila kalau dah semua dah busy, ada haluan masing-masing, still contact jangan tak contact pula. Sumpah tolonglah contact please. Okay. Untuk batch 09, semoga kita dapat buat banyak kenangan dan berjaya dunia dan di akhirat. Kau tengok pula. Semoga perjalanan hidup kita semua berjalan dengan lancar. Amin. Kait. Ya? Kata-kata. Sorry. Alamak, kata-kata. Kata-kata. Jangan dengar kawan. Kata-kata. Alamak.
Ni benda ni macam yang tahun lepas punya ke ni? Oh, okay. Nak cakap apa? Okay, so kita dah nak habis. Asal patah balik? Kita nak asal kat sini? Aduh. Okay, sabar-sabar. Okay. So kita dah nak habis form 4. Rasa macam cepat sangat form 4 nak habis kan. Padahal rasa macam baru je buat video ni form 3 kali tu. Tapi dah nak habis form 4 dah sekarang. So Sarah nak cakap kat korang semua, jangan lupalah kenangan kita yang hari ni dengan yang selama kita sama-sama lah. So Sarah harap korang berjaya, dapat capai apa yang korang nak. Sarah doakan yang terbaik dan jangan lupa memories kita. I love you guys every second, every minute, every years, every month. I love you guys. Hai, Wani di sini. Well, kali ni boleh lah. Boleh lah dia punya ni. Tapi kelang kabut sikit lah. Tapi semoga tahun depan kita pergi lagi. Tahun depan kita pergi lagi. Kita plan betul-betul. Kita ramai-ramai lagi. Tahun depan pastikan Oh, yang Zim. Sumpah lah Zim. tak macam ni lah. Tak macam tahun ni lah. Well, tahun depan dah form 5, kena serius, nanti nak SPM. Buat betul-betul lah semua. Jangan tak boleh main-main dah. Aku doakan korang semua berjaya dunia akhirat. Hana. Dah ke? Esther dah. Bye Tasha. Kata-kata. Pindik itu tak korang nak. Untuk korang ke? Biar aku gaji James ni. Semoga korang happy selalu, berjaya dunia akhirat, sihat selalu, and jangan tinggal solat. Lagi I love you guys. And tahun depan nak SPM dah. Semoga kita dapat A. And then macam tu lah. Okay, bye-bye. Love you guys. Nak cakap juga. Tak boleh. Cakap apa ni? Ataupun kata-kata untuk akak-akak dan abang-abang Crash lah. Haidam melentang Haidam kau menegak. Tengok rumah dia kat mana. Bye. Kepada batch 08. Cuba kau relax. Dia slow tau. Slow. Ha? 08 ke 09? 9 lah. Bukan ucapan untuk 08. Untuk kita. Untuk kita. Rafizi nak air sejuk tak? Pada batch 09, Ada air tak? selamat menduduki SPM tahun depan. From Jit. From Rafi Haider. Kamera sana tau. Kamera sini. Kamera yang belah sana. Belah sini. Balik. Aku dah masuk hidung 3 kali bilai. Kalau nampak apa benda tu jangan tegur lah. Tengok tu Fian abang driver kita. Nanti kokat lah yang gitu kat Tanah. bapak ni. Okay, so sekarang ni tadi kita dah gerak tau. Lepas tu kita pusing balik masuk. Ya sebab Ingatkan tadi dah jumpa Nama dia apa? James bro. Kita orang ya tua-tua ni baca peta pun dah tak tahu. Ini kan budak satu negeri kau rasa. So kita tunggu je lah. Sekarang pun dah pukul 6.30. Ya. So kita tunggu je lah. Kita berjumpa. Let's ciao. Okay, semua semua dah cakap tadi Bagus. Ada. kita tanya percubaan tak? Zahra dia tak hantar bola. Dia nak babai semalam. Dia babai ke? Hari Tak ada biasa-biasa je. Sebab tadi cerita pasal yang James ni. James? Cuba tanya kawan India dia. Kejap. Siapa yang bawa percubaan kat sini? Zara mana Zara Sofia?
Pengawal percubaan ada gambar tak? Tak ada, mana ada. Ada tu. Ada. Bagi aku. Semua ke? Gambar pengawas percubaan. Aku rasa tak ada. Tak ada, mana ada. Kau tak kau ni mesti nak cari dulu lah tadi bagi rekod ke apa ke. Tak ada. Pilih gambar apa? Baru nak snap. Nanti bagi gambar tu kalau dah sampai. Macam mana dia tak tengok apa-apa dah. Weh, aku merasa tegas sampai Aku kan belakang bas kau ni. I try my best. Tu pala lu. Sorry. boleh jadi Wendex, boleh jadi Dex. Kau saya tengok apa? Habis Habis agak. Bukanlah ni kawan dia. Yelah, habis lah. Sekolah lah ya. Ya. Walau jadi uji ni bagi jadi. Masa sampai ceruk lah aku rasa. Aku nampak dia. Dia seorang ke dengan kawan dia? Bukan. Apa sini? Dia seorang ke tadi? Tak tahu tapi aku nampak dia. Dia je. Nampak tak dia? Weh, tengok dia macam busy body. Dia seorang. Dah lah Kamal. No, aku cakap je busy nampak gantang. Dia memang seorang-seorang. Tak nampak. Sebab asal tadi kita orang selesai juga. Sebab kita naik atas. Sama. Kita orang sama selesai. Kalau kata aku Kita tak selesai. Kita tak selesai. Sama lah. Nangis dah weh. Tak nampak. Ya Allah. Ini kau dia belakang tak muka dia? Tolong tak. Tak apa, betul lah. Tolong duduk kalian duduk. Semua diam. YB ni dah bercakap. Duduk. Really? Semua diam. Diam semua. Diam semua. Selamat pagi. Ya, semua diam. Relax semua, relax. Woo. Sampai lampu pun dah terbuka ya guys ya. Sungguh menakutkan je sebab lampu pun ditutup. Duduklah. Kita dah nak maghrib pai. Kita dah nak maghrib. Okey, astagfirullah. Tak nampak. Mana ada problem lah abang sampai. Cuba tanya Nick. Dia Dia bangang ke kau? Bungkus. Buatlah TikTok nampak. guna phone kau lah kita yang merenung keluar jendela. Pagi-pagi malam lembut. No, that's my nylon. That's my nylon. Not no. It's Dia dah dekat alam dia dah tu. Tak tidur dah tu. kita rasa dah boleh bentangkan bantal tilam ya. Dia bantal. Sebaik gelap tak nampak. Kau tengok tu siapa repet-repet ni. Sama pakcik. Wow, kita Ya Allah. tu. Ya. Oh. Kahwin dekat hotel. Betul. Oh, dekat sana tu pakcik. Dah habis dah. Muak apa? Duduk anak, duduk ya. Duduk dengan selamat ya. Ha, duduk. Duduk ya, duduk. Mana ada kena marah? Marah apa? Duduk. Macam mana tadi? Duduk. Dia nak tanya kena marah ke tak? Okey. Lock speaker. Let's speaker. Tak sisi nak tanya ni. Lah. Kau tengok lagi. Siapa pula? Siapa? Kau dah takut. Kau nak himat. Biar gol. Ida, cepat Ida.
Aku kau cek nanti terus. Janganlah. Dengan Pak Ran tu. Dah. Lagu Project. Ni. Yes. Dia ni diam sakit apa dia akan tadi tak ada buka lagu. Spill dirty about go. Apa yang terjadi dengan budak hilang? Okey. Tutup. Besar-besarkan sikit kot. Diam babi. Kenapa suara kau mendap ni? Ya Allah, Rafizi. Okey. Sini sikit ke tengah sikit. Okey. Spill dirty. Tak dengar, sumpah tak dengar. Cari, okey. Apa yang bising sangat sampai depan tu? Sabar jap. Buntut ayam tu lah. Dia tengah pakai earphone. Oh, budak hilang, okey. Okey, cari, okey. Aku dengan seorang kawan dia pergi customer service. Okey. Oh, okey, mantap. Lepas tu Semua nak tahu cerita guys. Ya Allah, ini pun ya Allah. cikgu datang. Ada orang call cikgu tau, nombor random. Okey. Lepas tu rupanya budak hilang tu dia tak ada handphone. Okey, tahu. Itu aku tahu. Habis dah speaker ni pun. Call mak dia. Okey. Lepas tu mak dia patut nanti. Satu air ni budak satu air. Mak dia buat apa? Kau cakap nanti. Sebab kita tu kan ada macam hotel kan. Tu yang macam ada macam Betul. Aha. dia dekat sebelah kan dia ada hotel dekat sebelah lagi, ada hotel tau dekat sebelah sana. Tu. Resort. Tu. Diam jauh. Lepas tu ada yang pada Bas kita. Bukan kita. Robot. Lepas tu bawa balik. Habis dah lah kan? Betul. Apa? Dah lah announcement tu semua orang tahu dulu. Ada Pak Gad tu tanya dah jumpa ke belum. Memalukan betul lah Jeremy. James. Bukan Jeremy. Minta maaf ke apa kejadian? Tu lah. Kena marah. Kena marah. Kena marah dok. Cikgu nanti kata kalau macam ni tahun depan tak payah buat kat sama. Dah agak dah. Rafizi. Diam sepanjang. Tu je lepas tu tadi lepas tu cikgu cakap lagi pengajaran dia jangan tinggal kawan. Okey. Sebab kawan dia tinggalkan dia. Jahatnya kawannya. Sebab apa lah tu? Dalam masa kita orang jumpa dia kat patung besar. Kat patung besar. Oh, depan luar tu kot. Singa besar tu ke? Ada patung besar. Ada patung besar. Okey. Alah, duga benda pula. Weh, tahun depan memang tak ada lagi. Tak. Ini banyak marahnya. Okey. So, dengar cerita tadi tu kan. Rasanya macam tahun depan kita kat sekolah lah. Mantap raya kau mah. Aku malas nak cakap. Jadi pengajaran dia jangan hilang ya. Gosip lagi guys. It's the best. Cari aku dan dia bilang Kuat apa menangis. So sekarang kita dah sampai dekat Bukit Beruntung. Budak ni tidur. So sekarang ni kita orang sedang bertransfer dia sempena Dipa balik. So gitulah. Masalahnya sekarang ada orang nak pergi tandas. Guys, kamu kena datang dekat Food Festival. Tapi saya tak tahu kat mana. Kena rasa Padi-Pudi Maya. Dia macam glitch. Tadi budak ni tidur, kita ada footage dia tidur. Ada video yang kau tidur. Dia Monica, apakah mau jadi
jadi pacar kanda. Tak nak jadi pacar kekanda. Dia mau nikah. Dori siapa? Tu. Tergila-gila. Dori sampah. Dia mau nikah, Dori cari. Dia mau nikah, tidak boleh. Sekarang kita berkonsert Twice dalam van. Dalam bus. Chorus everybody. Dengan sunika, asara kita. Sekarang kita dah sampai KKB. So nak masuk ke SND. Itu saja konten majlis apresiasi kita pada malam ini. So thank you so much. Semoga kita jumpa. Sarah bagi video tu Sarah sekarang.